Robo Zeta, laporan yang diterima mengatakan bandar Zetania telah diserang. Apa? Situasi nampaknya membimbangkan. Kebanyakan sistem di Zetania terhenti. Orang awam kelihatan sangat reka dengan gadget mereka. Seolah-olah dipukau. Malahan menjadi ganas bila tidak dapat menggunakan gadget. Bandar Zetania kini dalam darurat. Uish, habis satu bandar kena. Dahsyatnya musuh kita kali ini. Yang kuat mana sekalipun, Robo Zeta takkan mengalah. Apa pun rintangan, kita akan hadapi bersama. Betul kata Rex tu. Mantap Robo Zeta. Kamu semua adalah harapan bandar Zetania. Ayo. Robo Zeta! Aduh, bateri habislah pula. Aku tengah show swimming drama Korea ni. Ini lagi best. Siap mengamuk lagi. Bagus, bagus. Lagi ganas, lagi bagus. Biar mereka semua menjadi cuai, leka dan ganas angkara gadget. Ini baru Yao. Bandar ini aku yang punya. Rico, Jenko, Rex, Piper, Camila, Robo Zeta. Wahai raksasa kiriman geng Calavera, sila serahkan diri anda. Sedap hati kau je nak orang sedangkan dia. Korang tak bawa gadget ke? Cik pasal betul makhluk ni. Otak aku ni teringat nak main game je ni. Askar babak, turun! Kita mesti hati-hati. Korang tak sedar ke? Kuasa aku dah terpaling dekat korang. Ellie. Aduh. Ellie. Berani korang se-Ellie? Siap kau. Bersedia semua Robo Zeta. Babak semua. Terimalah serangan ini. Wadiau. Diamlah kau.
dah tak kena tukar lagi lah. Inilah masanya. Tunjukkan kemampuan kita bersama. Robosita, sedia. Combo Rasakan ni. Ya. Inilah masanya. Tunjukkan kemampuan kita bersama. Set api. Eleh, apa cerita ni, bos? Sak-sak je kena dengan berbudak Robosita tu, bos. Alah, tersungkur rebah menyembah bumi dibuatnya raksasa ciptaan bos ni. Korang kalau tak yakin ke hati aku setiap episod tak boleh ke? Ha? Kau tengok plan dia aku ni. Ha? Kasih tambah power lagi kat rasa harapan aku ni. Tu dia, baru ya. Go, go, Calavera. Yeah. Macam kelakar je kau ni, kan? Beta Best dah bertukar menjadi Alpha Max. Pembesar radikal. Robosita, bersedia dengan kenderaan masing-masing. Jom. Robosita, sedia. Sedia. Geramnya dengan rasa ni. Buat pula je. Sis, waktu gadget dia memang hebat. Yalah. Baik aku ni nak.